إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. InsyaAllah hari ini perbincangan kita ringkas saja berkenaan dengan ibrah dan pengajaran. Itu terkadang Allah menghantarkan sesuatu melalui perutusan dan boleh jadi kita adalah asbab kepada kebaikan tersebut ataupun kitalah penyebab kepada pengajaran tersebut. Itulah Allah memberikan hikmah menjadikan kita pelbagai dari segi bangsa dan kelakuan. Kita tutup majlis ilmu kita pada hari ini. Kita tutup dengan amal tasbih kafarah dan surah As. Betul juga apa yang dikatakan oleh dia. Bagaikan kemarau yang panjang. Leman, jadi orang ni, jadi manusia, kita kena bergaul dengan semua orang. Tak kira lah apa watak mereka, tapi orang-orang yang baik lah. Memang dia orang jahat pun, kita bergaul. Tapi jangan kita ikut terpengaruh dengan mereka. Kita buat perangai kita yang baik. Jangan. Jadi perkara yang baik, mereka bila mereka melihat kita baik, dia orang akan ikut. Faham tak? Faham. Sesuatu yang kita buat baik, dia orang akan terpengaruh dengan kita. Jadi kita kekalkan perangai kita baik, sopan santun. Faham tak? Faham. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Kita manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Dah Zam punya. Apa hal tu? Kenapa hidup dulu? Saya okey ke? Okey tak ni? Okey je. Sebab tadi saya tengok auto menung je, macam gelisah je. Tak jelah tadi kelas pek je penat. Oh, penat. Tak apa, faham lah. Ini dah azan dah ni. Jomlah kita solat sekali. Mana tahu pas ni orang bagi tu jawapan. Jom.